Raja menunjukkan sebuah tapak perkhemahan OPQR yang telah dibersihkan oleh sekumpulan pengakap. Titik-titik A, B dan C adalah masing-masing pusat khemah A, B dan C. A, B dan C adalah segaris. Daripada rajah yang diberi koordinat P ialah negatif 53, Q 1418, R 151, B 24 dan C 1110. Diberi jarak titik C ialah 3 kali ganda dari titik B dan 4 kali ganda dari titik A. Cari luas dalam meter persegi tapak perkhemahan OPQR dan koordinat A. Seorang pengakap menabur serbuk belerang di sekeliling khemah C dengan keadaan jarak laluan serbuk belerang dari pusat khemah C ialah sentiasa 3 meter. Cari persamaan laluan serbuk belerang itu. Pertama sekali, untuk mendapatkan luas OPQR, kita akan menggunakan rumus luas poligon, iaitu 1/2 modulus XOYO, XRYR, XQYQ, XPYP, XOYO. Pastikan susunan koordinat-koordinat ini adalah dalam lawan arah jam, bermula dari O, kemudian R, kemudian Q, kemudian P, kemudian kembali kepada O. Dan gantikan sahaja dengan titik-titik X, Y bagi ke semua titik itu. Okey, kemudian kita akan mulakan satu persatu ya. Jadi sifar darab 1 ialah sifar, 15 darab 18 ialah 270, 14 darab 3 ialah 42 dan negatif 5 darab sifar ialah sifar. Kemudian tolak, sifar darab 15 ialah sifar, 1 darab 14 ialah 14, 18 darab negatif 5 ialah negatif 90 dan 3 darab sifar ialah sifar. Jadi selesaikan. 270 tambah 42 ialah 312 dan 14 tolak 90 ialah negatif 76. Jadi 312 tolak negatif 76 jadi 312 tambah 76 iaitu 388. Kemudian bahagi dengan 2, maka luas OPQR ialah 194 meter persegi. Seterusnya diberi jarak titik C ada 3 kali ganda dari titik B dan 4 kali ganda dari titik A. Dalam erti kata lain, BC ialah 3 dan AC ialah 4. Jadi BC per AC akan menjadi 3/4. Kita tahu AC ialah AB tambah BC. Okay, jadi bila kita buat darab silang, 4BC ialah 3AB plus 3AB tambah 3BC. Jadi kita bawa 3BC ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat BC sama dengan 3AB ataupun nisbah AB kepada BC akan menjadi 1/3. Jadi kita katakan M ialah 1 dan N ialah 3. Jadi kita boleh lihat titik B membahagi tembiring AC dengan nisbah 1/3. Jadi kita boleh menggunakan rumus bagi tembiring garis, iaitu XBYB sama dengan NXA tambah MXC per M tambah N, NYA tambah MYC per M tambah N. Pastikan M akan darab dengan titik C dan N akan darab dengan titik A. Maka kita akan gantikan dengan berhati-hati dan selesaikan. Jadi kita akan dapat koordinat B iaitu 24 sama dengan 3x tambah 11/4, 3y tambah 10/4. Jadi kita akan samakan koordinat x terlebih dahulu. Jadi 3x tambah 11/4 sama dengan 2. Bawa 4 ke sebelah kanan. Jadi 3x tambah 11 ialah 8. Bawa positif 11 ke sebelah kanan menjadi negatif 11. Jadi 3x ialah negatif 3. Jadi bahagi dengan 3, X ialah negatif 1. Seterusnya kita bandingkan koordinat Y pula. 3Y tambah 10/4 sama dengan 4. Jadi bawa 4 ke sebelah kanan. Jadi 3Y tambah 10 ialah 16. Bawa 10 ke sebelah kanan. Jadi 3Y ialah 6. Bahagi dengan 3, Y ialah 2. Maka koordinat A ialah negatif 1, 2. Seterusnya untuk mendapatkan persamaan serbuk belerang itu, maka kita akan fokus kepada titik C sahaja. Okey, koordinat titik C ialah 1110. Katakan D, XY itu adalah laluan bagi serbuk belerang. Maka ianya sentiasa berjarak 3 meter daripada khemah C.
maka ia akan berbentuk bulatan. Di situ lokus D adalah dalam bulatan. Maka jarak DC adalah sentiasa 3. Kita akan menggunakan rumus bagi jarak, iaitu punca kuasa 2 XD tolak XC kuasa 2 tambah YD tolak YC kuasa 2 sama dengan 3. Gantikan koordinat C iaitu 11 dan 10. Jadi, kita akan bawa punca kuasa 2 ke sebelah kanan menjadi kuasa 2. Sekarang X tolak 11 kuasa 2 menjadi X kuasa 2 tolak 22X tambah 121. Y tolak 10 kuasa 2 menjadi Y kuasa 2 tolak 20Y tambah 100. Dan 3 kuasa 2 ialah 9. Maka bawa 9 ke sebelah kiri. Dan kita akan selesaikan 121 tambah 100 tolak 9 akan menjadi 212. Dapatkan persamaan laluan serbuk belerang, iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 22X tolak 20Y tambah 212 sama dengan 0. Ini adalah jalan kira bagi soalan ini.